Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Saya Fira Rizkin bin Muhammad Ashraf dari Sekolah Kebahasaan Jawi Pulau Pinang. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang bertajuk Buli. Buku Buli karya Aiman Sara diterbitkan oleh Bring Book Sendirian Berhad pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan perjalanan seorang remaja bernama Mimi Monira berhadapan dengan pengalaman buli di sekolah. Mimi Monira, seorang pelajar baru di sekolah menengah Sri Bangsa, menghadapi cabaran besar apabila tersalah duduk di tempat kelas yang dikaskan untuk pelajar popular, atlet dan ahli pancaragam. Akibatnya, dia menjadi sasaran buli oleh kumpulan elit sekolah The Wanna Babes. Mimi yang berbadan besar sering diejek dan disindir. Namun, dia tidak berdiam diri. Sebaliknya, dia merancang balas dendamnya yang licik mengenalkan 7 ahli The Wanna Babes sekaligus. Namun, tindakannya menimbulkan persoalan mengenai cara terbaik menangani buli dan pentingnya melaporkan kejadian kepada pihak berkuasa. Buku ini bertujuan untuk menggambarkan perasaan mangsa buli dan mengajak pembaca menenung cara yang betul untuk mengatasi masalah tersebut. Ia juga menekankan pentingnya empati dan tindakan yang bijak dalam menghadapi situasi buli. Sekian, terima kasih.